Baru-baru ni viral mengenai ada seorang wanita yang dulu pakai tudung, sekarang sudah free hair. Soalan ini kalau selalunya yang menjadi masalahnya kita ni mudah sangat terikut lah, kalau bahasa utara ni terikut ni duduk. Jadi atas sebab kadang-kadang orang nak jadi diri sendiri, bagaimana panduan Datuk untuk mengatasi isu macam ni sekurang-kurangnya boleh jadi satu guideline kepada mahasiswa-mahasiswi yang hebat ini di UNIMEP. Silakan Datuk. Okey. Kena dengar, saya ni bila saya berjawab, saya tidak only answer to the question for those who are in this hall. Also because these are recording, dia orang merakamkan dan live. So saya kena ambil kira apa yang didengari juga oleh di luar, supaya sama-sama dapat faham mesej yang jelas. Oleh kerana moderator buat contoh apa tadi? Wanita viral. Tudung Ya, tudung. Okey, tudung. Tudung bukan maksud tudung lah. Ni ada seorang yang berminat bermain dengan apa? Okey. Tudung, dia bukan tudung lah. Tudung itu represent tutup aurat, covering your aura. Because for Muslim lady, you must cover your body except your face and apa? Dua tangan, your hands, two hands. Okey. Itu adalah sesuatu yang compulsory. Kewajipan di dalam pakaian. Wajib hukumnya. Kalau tak buat adalah tidak memenuhi kewajipan. Tetapi bukanlah saya nak kata kalau yang tak pakai tudung tu 100% maka bukan Muslim. Dia still Muslim. But ada lacking, kekurangan di dalam melaksanakan tanggungjawab menutup aurat. Faham tak ni? Ada tak orang perempuan tak pakai tudung tapi solat? Ada tak? Ada tak? Solat dia diterima tak? Solat dia diterima insya-Allah. Tapi yang salahnya tak pakai tudung. Tak pakai tudung tu satu kesalahan. Tapi solat sesuatu yang bagus. Sesuatu kewajipan yang dia buat. Ada tak orang tak pakai tudung tapi menderma kepada kebaikan? Ada tak? Ada. Derma dia bagus tak? Dia punya donation bagus tak? Kalau dia tempat yang bagus, niat yang bagus, bagus. Tapi tak pakai tudung, salah tak? Salah. So kita tak bolehlah kata derma pun tak guna, useless because you tak pakai tudung. Kita tak boleh kata begitu. Kita kata tak pakai tudung salah, tapi derma betul tak? Derma benar. Kita mesti jadi adil, insaf dalam hal ini. Okey. Ada tak orang pakai tudung tapi dia buat benda yang salah? Ada tak? Ada tak? Dia pakai tudung tapi dia pergi maki orang. Ada tak? Kan tak ada? Ada tak? Pakai tudung betul atau salah? Maki betul atau salah? Salah. So, kita tak boleh kata ke dia, you tak guna pakai tudung sebab you maki orang. Tak boleh. Pakai tudung betul. Yang salah apa? Maki orang. Ada tak orang pakai tudung tapi tipu orang? Ada tak? Ada. Kita tak boleh kata, useless. Jangan pakai tudung pasal you penipu. Tak. Pakai tudung betul. Tipu salah. Macamlah kita dalam hidup juga sama. Ada orang suka buat baik benda yang tertentu. Dia selalu berkhidmat, serve dia punya parents. Very good. Tapi belajar malas. Ada tak? Dengan parent dia baik. Apa yang mak ayah dia suruh dia buat.
tapi pergi sekolah malas. Ada tak? Adakah kita boleh kata you tak guna pergi sekolah, you tak guna baik-baik dengan your parent sebab you malas pergi sekolah? Ada tak? Tak, kita tak boleh kata begitu. Ini bagus, ini tak bagus. So you kena baiki yang ini. Yang dah baik, remain, maintain. Yang salah, you baiki dia. Faham tak bab tu dulu? You kena faham. Okey, baru saya kena jawab soalan ini. Baru boleh saya jawab soalan ini. Satu orang dia kata, saya kalau buka tudung lebih dekat dengan Tuhan. Ini kenyataan yang tak benar. Saya buat contoh nak faham. Macam mana you apply nak masuk ke UNIMAP? Nak masuk ke universiti? Ada dia punya online punya kan? Semua masuk ke situ. Dan kerajaan dan universiti sekali kalau you nak masuk UNIMAP, di situlah tempat untuk awak buat permohonan. Kalau nak belajar ke UNIMAP, awak kena datang ke Negeri Perlis. Okey. Itulah yang UNIMAP tetapkan, contohnya. Tapi satu orang dia kata, saya nak apply UNIMAP, tapi saya tak mau melalui cara itu. Dan saya nak belajar di UNIMAP, tapi saya tak mau datang ke UNIMAP, saya nak pergi ke Penang. Dan saya rasa dengan itu saya lebih menjadi pelajar UNIMAP. Logik tak ada punya kenyataan? Tak logik. Kerana itu perkara yang telah ditetapkan oleh pihak UNIMAP yang menguasai ataupun yang mengendalikan sistem itu. Itu benda simple. Untuk kita faham. Allah telah tetapkan untuk mendekati dia banyak. Sembahyang, puasa, zakat, berbuat baik, tolong manusia. Salah satu kewajipannya, kalau awak perempuan, awak tutup aurat. This is His command. Divine command. Ini adalah daripada Tuhan. Then you kata, saya lebih dekat dengan Tuhan kalau saya tak pakai tudung. Betul atau salah? Logik yang salah. Kalau Tuhan tak kata apa-apa tentang itu, tak apa. Kalau syariat tak kata apa-apa, tak apa. Tapi dia telah bagi tahu. Tapi kalau dia kata hari itu, walaupun saya tak pakai tudung, taklah semestinya saya tak solat. Kita boleh terima tak? Mungkin. Tapi dia tak boleh kata buang tudung lebih dekat dengan Tuhan. Itu rubbish. Itu salah. Salah dari segi cara fikir. Kerana perundangan itu telah datang daripada Tuhan agama itu sendiri. Then you say you can get closer to Allah by avoiding His command. Ini mustahil. Mustahil. Faham tak? Okey.